Okey puan, saya baru boleh record lah untuk tutorial tukar lampu. Jadi sekarang sudah dipasang lah. Sudah dipasang. Untuk tukar lampu, kena letak dulu. Untuk tukar lampu, so ini kita panggil lampu basic lah. Lampu basic dia ada 3 mode. Maksudnya dia akan ada okey, ni mode yang tak ada lampu. Ni kecerahan yang pertama, ni kedua dan ni ketiga. Hanya tap sahaja. So untuk tukar lampu yang basic ni hanya tap lampu off, lampu tahap 1, tahap 2, tahap 3. So okey, itu adalah untuk mode 1. Saya panggil itu mode 1 lah. Untuk jump kepada mode kedua, kena hold, kena tahan dan dia akan berubah warna. So kita akan dapat warna yang berubah-ubah. Kita akan dapat, tekan pula. So kita akan dapat mode color yang berubah-ubah. So kalau nak maintain color yang orang cakap color yang static, kena tap satu kali. Okey, untuk mode kedua ni dia ada dua jenis. Satu yang berkelip-kelip dan satu yang berubah secara perlahan macam ni. Okey, dia akan berubah perlahan. So ini adalah orang cakap jenis yang kedua. Yang pertama tadi, selepas saya hold daripada lampu yang biasa tadi, yang basic tadi, dia jump kepada yang lampu kelip-kelip kan. So yang ni dia berubah secara perlahan. Dan untuk tukar kepada jenis yang ketiga, yang lampu statik, hanya tap juga. So ni lampu yang dia tak akan berubah lah. So tap saja, tap. So macam mana nak cari balik lampu yang jenis pertama yang berkelip secara laju tadi dan juga berkelip ataupun berubah warna secara perlahan? Kita kena cari je lah. Kita tap sampailah habis semua warna yang ada ni. So kita akan return balik kepada jenis yang pertama ni, dia akan bertukar secara laju. Untuk kepada cara yang perlahan, tap juga. So dia akan dapatlah jenis yang bertukar secara perlahan. So kalau tap lagi sekali, dia akan berubah warna yang statik. Ni tak akan berubah. So macam tu lah, dia punya looping dia punya orang cakap rotation dia. So macam mana nak kembali kepada mode kali yang basic 3 peringkat tadi? So hold balik. Untuk jump kepada mode yang pertama, kena hold, kena tahan. So dia akan lompat kepada color basic. Ni color basic lah. So ada 3 tahap warna dan mati. So itu saja. Harap membantu.